Tawaf wada hukumnya wajib atas jemaah haji di sisi jumhur para ulama. Dengan erti kata kalau sengaja tak buat dikira itu satu kesalahan dan orangnya kena bayar dam, kena sembelih seekor kambing. Kewajipan ini adalah khusus bagi jemaah haji. Berbanding jemaah umrah ada khilaf dalam kalangan para ulama di mana sebahagian turut mewajibkan. Seperti mana dalam mazhab Syafi'i dan juga Hambali mengatakan bahawa tawaf wada adalah wajib bagi jemaah haji dan juga jemaah umrah, dan mereka berpegang kepada keumuman nas hadis. Seperti yang tuan-tuan lihat dalam teks bahasa Arab dia, tidak ada perkataan haji itu, terjemahan literalnya tidak ada ibadah haji. Ada pendapat yang kedua dalam mazhab Hanafi dan Maliki mengatakan bahawa haji wada itu tidak wajib, sebaliknya dianjurkan. Kenapa mereka kata tidak wajib? Kerana kewajipan itu adalah kepada jemaah haji secara khusus berdasarkan konteks hadis merujuk kepada haji wada. Jadi mereka kata kewajipan itu khusus untuk jemaah haji, sedangkan jemaah umrah tidak perlu, dan mereka berhujah dengan perbuatan Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam melaksanakan ibadah umrah qadha. Nabi pernah mengerjakan ibadah umrah, antaranya ialah umrah qadha pada tahun 7 Hijrah. Tidak ada rekod, tidak ada riwayat bahawa Nabi melaksanakan tawaf wada. Ada satu pendapat lagi, pandangan yang didukung oleh Syekh Al-Albani rahimahullah. Beliau bukan sahaja mengatakan bahawa tawaf wada ini tidak wajib, bahkan tidak dianjurkan bagi jemaah haji, dan beliau berhujah dengan perbuatan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Pertama, Nabi tidak menganjurkannya kepada jemaah umrah dan Nabi sendiri tidak melaksanakannya. Justru bagaimana pula nak dianjurkan sesuatu yang tidak dilaksanakan sendiri oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, sedangkan jika dianjurkan pasti Nabi orang pertama yang akan melaksanakannya sekalipun hukumnya sunat. Walau bagaimanapun ada perbezaan pendapatlah dalam kalangan para ulama, antara yang kata wajib, antara yang kata sunat, antara yang kata tidak wajib tetapi dianjurkan, bukan sunat. Apa beza antara perkataan dianjurkan dengan disunatkan? Dalam bahasa Arab, dianjurkan digunakan perkataan mustahab, kalau disunatkan digunakan sunnah. Sebenarnya ada perbezaan yang sedikit terperinci. Dianjurkan kita kata berdasarkan keumuman nas, sedangkan bila dikatakan disunatkan, antara dalilnya Nabi sendiri melaksanakannya. Jadi dalam pelaksanaan tawaf wada oleh jemaah umrah, Nabi tidak pernah melaksanakannya. Maka perkataan manakah yang lebih tepat? Kita kata dianjurkan, yang ini berdasarkan nas-nas umum, berbanding kalau kita nak kata disunatkan sedangkan Nabi sendiri tak pernah buat. Dari segi perbuatan dia lah, sedangkan sunnah itu kembali kepada perbuatan Nabi sallallahu alaihi wasallam, antara lain lah. Ini agak terperinci, dan kalau ada orang yang tak nak peduli tentang beza antara dua perkataan ini pun kita kata tak salah pun. Kadang-kadang dianjurkan sama je dengan maksud disunatkan, tapi nak kata sebenarnya ada perincian di situ. Jadi kesudahannya, kalau jemaah umrah itu dia tetap melaksanakan tawaf wada, tidak salah, kerana ada khilaf dan ada pandangan-pandangan. Walau apa pun hukumnya tidak wajib. Jauh sekali daripada dia kena bayar dam. Kalau dia tawaf bagus, kalau dia tak tawaf pun tak apa, tetapi tidaklah sampai kena dam. Kena dam ni hanya bagi jemaah haji, kerana dia adalah wajib bagi jemaah haji. Antara syarat tawaf wada ni hendaklah dia dijadikan urusan yang terakhir buat jemaah itu. Dengan erti kata dia tidak boleh tawaf wada kemudian dia buat urusan-urusan lain-lain yang tidak berkaitan dengan perjalanan dia. Kalau berkait dengan perjalanan dia tak ada masalah, kerana itu sebahagian daripada urusan dia nak keluar meninggalkan Mekah itulah, nak dapatkan kenderaan, nak dapatkan beg, pakaian dan sebagainya. Tetapi kalau lepas tawaf wada dia pergi iktikaf atau dia pergi shopping, dia pergi tidur, besoknya baru nak berlepas dan sebagainya, kalau begitu dia kena buat sekali lagi, dia kena ulang balik tawaf wada'nya itu. Sebab apa? Sebab tawaf wada' itu perlu dijadikan urusan yang terakhir masa ibadah hajinya itu.